Pasal gencatan senjata Iran-Israel dicapai untuk 2 minggu saja. Tapi gencatan senjata ni bukan maksudnya perang tu dah stop. Dia hanya berehat untuk tarik nafas seketika. Ibarat kau dalam ring gaduh-gaduh hejab. Lebih kurang gitulah kot mudah bahasanya kan. Tapi kan sebelum gencatan senjata dilakukan, Donald Trump dia ada buat satu ucapan di media sosial yang mengatakan dia nak hapuskan semua rakyat Iran. Gila dia punya statement keluar macam tu kan. Dan beberapa jam lepas tu berlaku gencatan senjata. Katanya Perdana Menteri Pakistan jadi orang tengah. Perdana Menteri Pakistan kata jangan lancarkan serangan, janganlah buat bunuh tu. Dan lepas tu berpakatlah antara mereka berdua ni, iaitu Iran dengan Amerika untuk gencatan senjata. Cumanya kenapa US nak sangat gencatan senjata ni? Mungkin salah satunya adalah strategi perang yang dia tengah susun. Tapi itu boleh dikatakan nampak seolah-olah macam tu. Tapi hakikat yang tengah berlaku dekat Amerika Syarikat sepanjang perang selama 40 hari ni, ekonomi Amerika Syarikat tu betul-betul jatuh teruk. Dia perang, dia gunakan peluru dan aset tentera yang sangat mahal. Yang kedua pula dari segi sokongan, rakyat dah tak sokong Donald Trump, dah menyampah dengan dia. Dan pada bulan November nanti akan ada satu pilihan raya. Jadi geng-geng Donald Trump nak kena menang. Lepas tu yang ketiga pula, negara-negara sekutu Amerika yang sebelum ni betul-betul support apa sahaja Amerika nak buat, tapi sekarang dah tak support. Macam kita tengok dia duk minta tolong daripada France, duk minta tolong daripada British, duk minta tolong geng-geng yang lain, tapi geng-geng dia sebelum ni dah tak nak masuk campur. Dan bila dia lemah, dia terpaksa cari jalan keluar. Dan mungkin inilah jalan keluar yang dia nak cari, tak tahulah. Sebab 10 syarat yang dikeluarkan oleh Iran, 10 syarat ni pula akan jadi asas untuk diorang berbincang perdamaian pada hari Jumaat ni. So hari Jumaat ni akan ada perjumpaan lagi antara Israel dengan Iran, patut Pakistan orang tengah, untuk bincang macam mana korang nak berhenti. Jadi syarat antara of course yang US tak setuju lah aku rasa adalah pengkayaan uranium. Itu syarat besar. Tapi Iran nak benda tu. So tak tahu apa akan berlaku next. Kita tunggu Jumaat nanti.